semuanya kekal bahagia lah kan. Am I living in a dream come true? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dari nikah sampai last masih. And tengok orang datang makan semua seronok, selesa, so macam best lah. Pada saya jujur, saya sangat nervous pagi tadi. Saya seram sejuk di perut. Okey, saya takut sangat pagi tadi kan, takut sangat. Lepas tu semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Semua orang puji makanan sedap, selesa. So memang terbaik. Ui, banyak sedap sebenarnya. Itu sebab saya tadi makan dah tak pandang orang lah. Dia tahu Saya apa? pandang makan. Dia hari tu tak minta-minta, kata awak nak ayam tu? Kita kena ambil ayam kan untuk dia. Dia tambah ya. Dia suka laut. Orang kata laut sini memang sedap. Forever by your side. I wanna love you till the end of time. Saya jumpa kat TikTok lah. Kita cari tempat yang natural, yang tenang-tenang. Walaupun tempat dia pendalaman tapi dia sangat best lah view dia. Sebenarnya yang sini adalah tempat yang keempat kita survey dan terus memikat hati Puan Lia. Dan saya adalah yes man. Specific part dekat villa ni saya suka sebab dia glass house. Dia nampak very natural kalau ambil gambar. Banyak lah nak cakap spesifik tempat tu, semua tempat cantik. Luar cantik, depan cantik. 4.8 10 of the time. Yes, I really recommended untuk semua orang yang nak buat majlis, yang ada family besar, ada kawan-kawan ramai-ramai, yang suka indoor and outdoor, sini tempat sangat-sangat sesuai. Mudah kan? Kahwin je lah.